Assalamualaikum. Sekarang ni 5 hari bulan 1 2020 dan ini adalah vlog yang pertama. Sekarang ni pukul 11.23 pagi. Kita dah siap-siap semua, packing baju semua, letak dalam bonet. Kelang kabut sikit sebab malam tadi baru habis kerja, lepas tu balik tadi pukul 10 sampai rumah. Gondong-gondang. Siap-siap belakang, uruhan nak belakang, kemah beg belakang. Dan sekarang ni pukul 11.23 baru nak on the way ke KLA 1. Kita naik flight. Baru beli pagi tadi. Harga dalam berapa yang ni? 1,300 lebih, 1,400 itu. Okey. Jom kita pergi KLIA 1. Sekarang ni Aish tak tahu lagi nak pergi mana ni. Aish nak pergi mana? Rumah nenek Atok Sunnah. Aish, ibu dah bagi tahu ke? Bagi tahu yang tu je, tapi tak bagi tahu naik ke apa. Kita nak pergi ni naik apa? Naik openg. Bukan. Pergi rumah lah nenek. Tahu Aish nak pergi ni naik apa? Nak pergi rumah nenek Atok Sunnah. Naik apa? Naik kereta ke naik apa? Naik kereta nenek. Naik kereta? Kereta warna apa? Bapa. Okey lah, naik kereta lah. Okey. Tak apa. Ambil saya 300 lebih gitu. Okey. Tapi bukan nak guna ke? Okey, emergency lah. Okey, semua dokumen, IC, boarding pass semua kita dah prepare siap-siap. Itu saya yang pergi lah. Sebab senang, apa-apa PIC, boarding pass, dokumen saya yang pergi. Senang. Kita bagi tugas. Sebab lepas ni InsyaAllah kita nak pergi tempat lain pula kan. Mudah bila ada rule macam tu. Betul? Ada apa nak cakap? Tak ada, saya penat. Dari pagi semalam saya tak cerita Korea sampai pukul 2 pagi. Lepas tu suami saya buat gila. Nak balik Kelantan ni okey apa? Sebab rindu komik. Dah lama sangat tak jumpa. Bila dah rindu ni tak boleh pendek. Balik. Sebab kalau tak balik, kau lepas ni busy je. Boleh 2 kan puasa, boleh 3 raya. Tak tahu lagi. Jadi kalau ada kesempatan balik je. Kan Aish cakap, betul tak? Betul tak Aish? Patah sudah pusing-pusing. Okey lah, jumpa kat airport. Papa, kau ni sudah pusing. Ada orang belak-belak. Ya Allah. Fancy number plate. Tapi tu dah kenal dah tu. Banyak lori kena. Apa sini kalau lambat ni mampu. Mepeh. Ada polis ke Aish? Ada polis? Polis buat apa? What? Dia tahan kereta? Kita jahat. Assalamualaikum Cik. Terima kasih. Apa polis takut jahat? Polis cakap jahat lah. Dia jaga keamanan negara. Lepas ni kalau nak pergi Kelik A1 ke Kelik 2 ke, pastikan pergi awal lah, 2 jam ke 3 jam awal. Sebab gini lah, kita tak tahu ke apa akan berlaku kat tengah jalan. Jalan jam gini ni nampak. Jalan jam. Belum lagi parking sekejap lagi. Dengar anak nangis nak berak lagi. Macam-macam. Benda-benda hak kita tak say tu akan berlaku macam-macam. Allahu Akbar. Semoga dipermudahkan urus lah. Sampai ke Kelantan. Ya Allah. Tengok yang baby terliuk gitu, yang kakak duduk gitu. Aish mengalah dengan adik. So papa kena beli kereta besar dengan adik. Tidur sini. Payok hijau apa? Telefon duduk atas, duduk bawah.
Hello, Assalamualaikum. Salam. Oi, sama. Apa awak keluar? Saya nyapu-nyapu Pak itu saya pasir. Oh, dah nyapu. Mesti nyapu lambat kat telefon. Bah, abang free dah hari ni, bah? Hari ni apa tu? Oi, nak balik Kelantan. Orang hari Gila. Ni tolak dah kereta ni. Alah ni mana tu? Duk Kuala Lumpur dah. Sekejap lagi sampai ke Kelik 1. Sekejap lagi naik ke Betul Gebel. Lepas tu lah ambil. Boleh tak? Oh, ke atas. Oh. Lepas tu ada lagi pula ke atas juga. Tak tahu kot. Ambil murah ha? Mahal. Baru beli pagi tadi. Berapa lagi balik? RM1,500. Ha? RM1,500. Oh, balik mata. Bawa balik ke yang malam ni? Oh tu. Mari belakang ha? Balik belakang. Baby belakang. Nanti abang tu lah ambil lah. Nanti Kau apa yang kau ni? 3 lebih. Pukul 3 lebih. Tak apa, nanti buat telefon abah. Buat telefon abah sebelum naik ke Betul Gebel. Dia siapa sibuk apa royak lah. Tak tahu lagi. Takut delay. Kau apa ke nanti Wei nak naik flight. Wei ayat ke abah. Nanti Wei nak naik flight ayat abah. Wei nak naik flight dah ni. Dalam berapa jam nanti abang lagi lah. Gitu dah. Berapa hari jadi? 8 boleh balik dah. Oh, lapar. 8 boleh. Mata je. Tak apa. Saya pun je. Okey. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, bah. Salam. Bangun sampai dah. Bangun. Cepat. Jom, lewat dah. Jangan pakai shoes. Nak pergi mana? Aisyah nak pergi mana? Kita kat mana ni? Aish, kita kat mana? Kita kat mana? Pening. Bang, terlepas lagi. Tak ada beg bang. Gulu baca pipi kau. Gulu tak apa? Tak boleh gulu baca pipi kau. Lajunya. Tak boleh sakit gigi. Kau baca pipi. Kau tu Air pipi kena sunat dulu. tahu. Anak baca pipi. Air sunat dululah. Dah, jom. Dah go. Makan beg, jom. Cepat kakak. Kunci kereta. Selamat. Dah jom gerak. Okey, jom, let's go. Depan. Sini, jom. Go ikut papa. Alhamdulillah, sekarang ni kita dah sampai dekat parking. Kita dah parking kereta. Beg-beg semua dah pakai. Saya satu beg macam ni. Beg laptop, beg kamera. Lepas tu ni Aisyah. Aisyah bawa beg satu belakang, satu ni. Aisyah pun sama juga. Satu ni, satu yang tarik. Okey, jom. Ni baby Afi. Ni. Okey, bawa bagi sampel. Sayang, Bawa baby. buat baby. Okey, jom kita masuk dalam terminal. Terminal KLIA 2 dulu ni. Baru kita naik train atau bas, tengok macam mana. Okey. Best ke Syah? Gerak papa. Kat papa. Boleh, Ais boleh angkat. Hebat. Wow, betul nak pergi travel jauh-jauh. Berbalik beg tarik ni. Dia keluarkan teknik silat. Jom, Nice, bawa. let's go. Mana? Ais tengok apa? Nak buat apa? Nak buat apa? Bawa je lah, jom. Apalah. Tu rosak. Jom. Dan tarik. Tak payahlah, jom. Tak rosak. Jom. Aduh, Aish. Sekarang ni pukul 12.36 tengah hari tau. Kita punya boarding pukul 1.45. Sekarang ni kita masih lagi dekat KLIA 2.
Kita naik batik air dekat Kelik 1. Jom kita pergi. Auto lari tu. Letak beg kat troli ni, auto lari. Hai. Aisyah nak pergi mana Syah? Syah? Dah jauh dah? Melenggang. Papa ayat kesian jalan jauh tak payah. Budak tu lagi suka berjalan. Jauhnya. Hanya buat keluar. Tapi ada manusia yang buat keluar. Dah ada. No troli. Troli bagasi dilarang melepasi garisan kiri. Jadi abang memudahkan pekerja lah. Kenapa yang Tok Mu. molek? Oh, boleh pun. Inilah kelebihan donat. Tapi kalau nak jual. Tapi Papa dia tak nak jual lagi. Sebab? Sebab ada banyak kelebihan. Perut tu. Apalah. Lepas tu, pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Ni lift lah. Tu. Tekan lift. Okey, bagus. Dah, jom. Naik dah ni pula. Satu. Kenapa Aisyah nak naik? Nak naik kat situ lah. Tak boleh, ni bukan mall. Kan? Lumat. Ni bukan Aeon kan? Ni kat mana ni? Apa? Airport. Airport. Ke airport. Lepas tu Rumah apa? Mana naik apa ni? okey. Dah. Cepat je. Papa laju. Tak payah, Ais turun. Ais turun. Turun. Jalan. Ha. Itulah Papa. Mana Aisyah Papa? Rosak. Ais buat apa tadi? Aisyah tekan bawah, dia tekan atas. Anda dinasihatkan supaya waspada dan mengelak daripada ulat-ulat bersih. Sila ambil perkhidmatan Itu memang Aisyah Papa. bas dan beg Oh, kami masuk. Jom. Ni boleh cancel kan? Boleh lah, nak belum minum. Ada nak beli air ke apa tak? Kalau nak beli air kat J Grocer tu. Sana payah dah. Jom lah beli air. Jom Ais, beli air dulu Ais. Sakit juga. Jom. Sekarang kita dah masuk dalam terminal T2 tau. Ni nak pergi beli air dulu. Sebab kat T1 air semua mahal-mahal. Di sini kat T2 ni ada J Grocer murah sikit. Happynya Aisyah. Mana lah yang masuk? Boleh? Yelah beli air. Ais tarik. Sini je. Tu macam Aisyah dia tarik sini. Ha.
Boleh? Macam ni je. Ni apa aja. Angkat tangan sini. Ha, tolak sini. Tepi. Ha, tolak sini. Ha, macam tu. Ha. Apa? Cakapnya air tu. Ais nak air apa? Cepat kita tak boleh lambat-lambat ni. Boleh. Apa? Oh, boleh pusing. Air apa ni? Ais nak air apa? Ais nak air apa, Syah? Ambil beg tu, jangan tinggal beg. Boleh lah. Tapi ni air ni masam ni, Syah. Ambil yang manis lah. Ambil ibu ni. Abang nak air ke rumah lah. Abang nak air ni. Ambil yang kecil lah, yang kecil. Papa ambil yang kecil Ni, yang kecil ni nak. Ni. Nak. Anggur. Bayar dulu. Ni, pegang beg. Aisyah dah ambil ni. Aisyah nak air tu ya? Dua. Satu je Aisyah. Satu je, nak yang mana? Nak yang mana? Nak yang ni? Ha, ni simpan. Dah, jom. Berapa? Air ni. Dah, jom. Aku bayar. Jom. Baju ni memang apa? Aisyah, bayar dulu, bayar dulu. Kau ni tak payah. Ni kita punya. Letak sini. Ni ais punya. Air punya. Tak ada sini. Oh. Jom. Bawa beg, bawa beg, bawa beg. Go. Ikut papa Ais. Jalan elok lah. Ya Allah, dia ni seorang. Ikut papa. Go kat papa. Ya Allah, dia ni memang main. Bawa elok, bawa elok. Cepat eh. Ha. Masuk dulu. Sini Ais. Sini, awak. Jom. Alright. Tengok ni, bunga comel ni. Tengok muka coklat, muka bunga comel ni. Nangis je. Aisyah. Ais, sini Ais. Bang Aisyah pakai beg dia, pakai beg tak perut dia. Siapa pakai beg dulu? Tak air dekat sini. Duduk cepat. Ais, duduk. Yang belakang sikit kan. Duduk, cepat. 1, 2, 3. Okey. Kecil ni. Good boy lah dia. Tak nangis pun. Tadi selak-selak.
Jangan kacau dia. Dia tu boleh ni. Ya, sabar. Mama. Afiq punya. Itu Afiq punya. Afiq punya toys. Afiq punya toys. Ni, otak. Ni. Giri. Ni nak tidur ni. Ibu mana? Aisyah. Pet awak pandai jaga sendiri, okey? Naik motor kan? Nanti apa? Ais naik motor. Ni kena beli Mai. Lagi syok ada lah ya. Bawa stroller tapi tak nak duduk dalam stroller. Nasib baik dua orang ni boleh harap. Tengok kalau tak nak stroller. Dia nak start enjin. Hampir boarding baru sampai gate. Tapi tak pergi tandas lagi budak-budak ni. Aisyah. Come, Aisyah. Sini. Tanah budak. Okey. Settlekan dia orang kencing dulu. Allah. So ni bapa settlekan anak-anak. Aisyah dulu membuang sebab dia orang tak pakai pampers. Lepas tu tengok budak ni. Siapa perangai cantik sangat hari ni nak susu ni? Biasa dia tak. Kita orang hampir nak boarding dah. Nasib baik gate 8 je. Belakang tu je. Tak sempat ibu nak beli Zeus. Kenapa tadi? Jom. Nak pintu? Dah jom. Buat apa ni? Mari. Pula tak bawa carrier, bawa stroller. Jangan Aisyah. Sebab dia nak berdiri budak ni. Tak padan dengan 7 bulan. Aisyah, tolong jangan jaga dia. Ji. Duduk. Nak duduk. Dah. Baiklah, duduk ni. Dah. Mila saya buat. Akhirnya. Penat nyesal pula aku. Sekarang pukul 1.47. Baru sampai dekat gate A8. Budak baik. Apa yang perlu baiki? Bawa carrier je. Bawa carrier serius pak. Lepas tu beg semua check in. Beg penuh. Masing-masing bawa beg. Sabar. Benda itu tak air masak. Itu tak air masak aja, bukan buang. Apa ni bukan sampah ni untuk kotak, untuk botol. Nampak? Kita boleh tekankan ni. Kita boleh tekan. Bukan sampah. Ni, budak kecil. Jam je. Bawa nangan juga jawab ni.
Afi, awak tengok balik nanti. Awak dah pesan nanti awak tengok balik. Dah situ nak kata Jangan awak ni. Amai tengok. Oh, Abang. Saya out. Jangan lagi pecah. Aisyah naik aeroplane tu je lagi. Malaysia. Bukan yang ni. Batik Air. Batik Air apa? Jatuhlah. Batik Air apa? Nangai pancet. Mana? Turun bawah sikit. Nanti jatuh. Mana? Oh tu nampak tu traktor. Apa? Untuk 2668 SH 2668 Makan. Ya Ni Allah. apa benda tu? Kotor lah. La ilaha illallah. Senang je lah. Duduk sini. Boleh, kita beli. Oh, betul lah. Boleh baiklah. Nak ke atas lah. Tahu tak apa. Ke atas lah. Nak boleh makan. Kena pejam. Kena pejam dulu. Kena pejam bukan. Kan kadu kena pejam je. Boleh ambil. Alhamdulillah sekarang ni pukul 2.10 petang. kesesakan di pintu masuk. Kita baru lepas semua pemeriksaan. Sekarang ni kita nak masuk ke dalam flight. Tengok ni kat depan ni. Itu flight batik. Hai, Aisyah, Afi. Jom. Allah. Aisyah kita depan. Tengok flight. Kita depan tengok. Go. Okay. Aisyah stop sekejap orang ambil gambar. Okey. Okey. Jom. Ha? Tak ada battery. Aisyah, tengok tu. Tu. Stroller kena simpan situ. Masuk. Hai. Okey, boleh. 5 orang. Satu baby ya? Baby. Terima kasih. Jom masuk. Apa macam tu weh? Dia pegang ke? Dia pegang ke? Jom masuk. Pergi belakang. Dekat stop, okey? Faham? Nah. Sabar. Seat kita belakang sekali. Kita punya seat belakang sekali. Tiket last minute. Astaghfirullah. Ladies and gentlemen, this is the announcement. Please ensure all hand carry items are in the event. Kalau sejak setengah kot. Apa ni? Tak tahu lagi. Tak apa. Nanti boleh dapat mana boleh tekan balik.
Okay, Abah. Assalamualaikum. Telefon Abah. Ambil. Dia kena pakai seatbelt. Kan? Nak pergi boleh. Oh, selamat. Aisyah. Belakang. Dia dah habis ni. Baik. Baik. Tutup mata. Buka tutup. Buka tutup. Buka tutup. Duduk. Mohon untuk keselamatan anda, sebentar lagi kami akan menunjukkan cara menekan alat keselamatan. Tata cara keselamatan di dalam pesawat ini mungkin berbeza dengan yang lain. Oleh yang demikian, berikan perhatian kepada taklimat keselamatan kami. Ini taliker anda. Untuk memasangkannya, masukkan ujung logam ini ke dalam kepala taliker dan tarik ujung ini. Tidur dah. Panas sikit. Aish, panas ke? Bala. Papa tidur dah. Isya kat sana. Belum lagi, jalan dulu. Jalan lari. Jalan lari. Tak boleh. Best. Dia apa tu? Ha? Dia apa? Lawan. Takut ke? Tak. Best. Nak naik lagi ke? Dah. Cakap Aish nak tidur. Ha, sejuk. Sejuk. Dah sejuk. Tidur dah. Tidur. Saya tak tidur. Dia tidur ke? Ya, sabar sampai dah sampai. Duduk bas lah. Tak bas. Ha, go. Duduk naik bas. Aduh, naik bas pula. Tak, baby. Jom. Bye. Boleh? Jom. Terima kasih.
Dah sampai ke? Alhamdulillah. Pukul 3.48 petang kita dah sampai Caviar Kota Baru. Jom kita buat hati. 80 orang. Ada. Ni lift. Aisyah tekan 1. G. Tekan G. Duduk kat aeroplane. Ha. Tekan. Tak Tekan. kuat. Baru nak masuk. Buka. Buka. Tak payah. Dia buat ke pandai tutup. Betul. Okay, thank you. Mana Atuk? Saya Atuk. Mana Atuk? Oh, Atuk main habis DBS. Apa Atuk sama dengan DBS? Tu Atuk tu. Tu Aisyah. Tu Atuk. Kita putih. Jom. 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 Cuba. Apa duduk depan lah. Allah, terima kasih. Pukul apa ni? Pukul 41 minit. Baru masuk kereta. Apa tunggu lu lah ni? Yamak. Hei, siapa ambil kita? Siapa ni datang? Siapa ni? Ais tak kenal dah. Hai, siapa ni? Ais tak kenal siapa? Hai, tak kenal. Ni Datuk. Ais tak kenal dah. Malu. Ais tak kenal dah tu. Kenapa tutup mulut dia? Malu. Okeylah, pergi DBF. Oh, jangan. Oh, tak hidup. Jak baru. Mana Aisnya? Ais tak mari ah. Tak balik. Tak, I dengan kapal terbang. Oh. Ais tak balik. Ais tak balik. Tu nak jumpa dengan oh, ada. Kita siapa Ish? Ni, Tu kata apa? betul ke? Tu mak lu jual ais kepal tu. Ada. Mula siapa dah tu? Foto papa ke? Tu. Mak lu jual ais kepal. Ada rezeki lagi lah. Wah. Dia start pukul 3 petang hingga 8 malam. Sama-sama kita balik. Tak ada terang sama. Ni. Ais kepal. Ais kepal. Ais kepal so. Nak dia buka ni. Tak buka. Kata belakang bang. Ais kepal so. Oh. Assalamualaikum. Hai. Yeay, dah sampai.
Dah sampai ke? Dah sampai. Alhamdulillah. Okey. Jom keluar. Betul. Jom keluar. Awak nak betul. Oh ya. Ya. Ni kereta bapa ni. Okey. Ambil bateri. Bonet tun. Tu papa. Nak salah. Bonet masih lagi auto Auto boot. Tengok dia jago pula. Salah abang, salah abang. Abang Zah, hey. Mazahir. Siapa tak suka balik kapal? Oh no. Oh, apa dah sopo dengan ais? Oh, apa sama sport? Ha. Nak pergi mana? Jumpa nenek ke? Sabar dulu. Panggil nenek dah. Wei. Nenek berubah. Akak tak atas getok dulu. Nenek berubah. Dah. Nenek berubah. Assalamualaikum. Ada ibu ubat lah ya. Ya. Hai. Buka ada sun. Ada sun. Hai Hariza. Ada ke ya? Apa sini okey. Kodes sikit. Ngup sana hutan banyak. Tiuk. Dia nak susu je. Kalau nenek. Orang nak berubah abang. Orang nak berubah. Letak beg. Letak beg dulu. Allah, baru nak tinggal dalam kereta. Letak beg dulu. Nak pergi makan aiskrim. Letak beg elok-elok. Letak beg dulu. Macam ni ke letak? Letak ke elok-elok ni. Letak sini. Letak elok-elok beg Aish. Tengok apa letak elok ni. Yang lagi dia. Aish. Apa lah? Apa? Sini. Ha. Ada disiplin ni. Udah skrim lah. Tengok Aisyah bagus letak sana. Okey, letak. Dah tinggal Aish. Tak nak. Lama sangat. Tak nak. Cepat. Syah botol air tu ambil buang Syah. Dia punya ais kepal dulu. Dia letak. Jom. Yang ambil dia yang berak. Tak ada kat airport ke main teriak. Oh, besar lah weh. Tak boleh letak. Aku tak tengok ha ni. Ya Aisyah, apa? Nak pergi makan ais kepal. Aisyah. Paling sedap ke apa? Durian musakin. Cekelak. Hak nama cekelak. Okey, cekelak so. Aish, apa? Ais coklat dah. Anak macam-macam. Abang ambil lah ais kepal coklat. Ais sari. Okey, semua flavor ni. Dia terang lagu. Oh, senang. Nah, semua flavor dah. Semua flavor. Ha, tepat. Ha. Ais kepal yang. Ais kepal banyak. Tak apalah. Ngarut tak pula. Ais kepal special ke? Nak terang lagu. Special ke biasa? Ke special you buy kering? Nak ni lah sticky meat lah kopi. Lepas tu you buka. Ais kepal coklat je rasa. Ha. Kepal dengan ais krim. Oh, you paling one. Oh, terang lagu lah. Jadi kita dah sampai Kelantan. So, daripada rumah Abah pula ada buka Hekal sticky milk. Dia bukan ada sticky milk je tapi dia ada ais kepal sekali. Lepas tu kan kalau ais kepal tu dia ada perisa Milo je kan. Tapi hok ni dia ada 5 perisa tau. Dia ada apa matcha, ada durian. Lepas tu ada coklat, ada kopi dengan strawberry. So jom kita rasa. Ni jumpa rasa apa? Sticky milk dulu, hot coffee. Sticky milk ni dia letak, tahu lah, dia macam pekak likat dia punya kopi. Lepas tu dia letak susu. Kacang-kacang. Bismillah. Sedap. Sedap. Yang ni kalau macam orang tua ke apa kan, warga-warga emas nak minum boleh. Nak minum hari-hari pun tak ada masalah. Sebab apa? Dia tak manis sangat. Dia macam manis-manis. Okey lah, bukan manis leting gitu. Okay, ni yang kopi. Lepas kita rasa hot chocolate pula. Chocolate hazelnut. So sebelum makan, kita kena kacau dulu.
Bismillah. Sedap, sedap. Ni kalau budak memang suka sangat ni. Ni ais kepal. Ni ais kepal matcha, hot tengah viral lah ni. Oh, strawberry kena minum kok. Gemuk lah aku. Ni strawberry. Hot ni, siapa suka minum Hidash Lady ke? Ni, sebiji serupa ni. Sedap. Ais kepal ni yang special sebab gapo ada ais kering atas dia. Lepas tu ada red velvet crumbs. Gapo orang panggil sebut red velvet. Lepas tu ada apa ni, chocolate chips. So ni ais kepal lah. Kita makan ni. Ni kita ambil. Bau dia pun sedap tau. Lepas tu kita ambil ais krim sikit. Bismillah. Sedap. Aku nak rasa pula. Sedap. Macam dia tak bau rupuk Sedap. Jumpa tak seram benda-benda pelik. Hak ni Musangking ais kepal. Kalau hari bertuah ada apa? Durian. Tapi harga lain lah. Hak ni kita rasa Musangking dia ada ni lah. Bebek dia. Oh, memang bau durian. Nanti kita ambil ais krim sikit. Sedap. Macam ais krim durian. Sedap. Kalau nak rasa ais kepal dengan sticky meat hot sedap, hot banyak flavor, boleh mari dekat Haikal Sticky Meat ni. Berdekatan dengan sekolah Cik Derih. Tu je sekolah Cik Derih tu. 1 meter je. Okay. So kalau nak, boleh dapatkan dekat sini. Ais ada, ais tadi. Kayak gaduh lah. Sedap lah ni. Hak ni hot duri. Sedap lah. Sejuk. Lepas tu campur dengan ais kering creamy. Lepas tu campur dengan red velvet crunchy. Saya siput baru. Ada. Saya order berapa perasa ni review? Nanti tunggu video daripada video weh. You buat aja orang siap saat ni. Semua perasa ya order. Tengok hasil. Nani you makan gemuk. Makan dia. Mana makan sih? Okey. KFC dulu. Bagi akan didepung KFC. Ni apa? Lebo buat aja. Alhamdulillah, tadi kita baru lepas makan ais kepal Haikal. Tu anak saudara punya. Tapi dia punya menu best-best lah. Sedap-sedap lah. Kalau nak makan, mari dekat ni. Sekolah Cik Derih tu. Saya sekolah Cik Derih. Lepas tu 100 meter ke sekolah Cik Derih. Ada menu dia tu. Ais kepal, ais sticky meat. Agak situ je. Ni. Hari ni nak masuk oleh rumah, nak rehat-rehat. Ada papa. Apa ada papa? Kenyih. Makan so tu pun dah rasa kenyih. Sekarang ni pukul 7.33 malam. Kita baru siap-siap mandi anak-anak semualah. Lepas tu dah siap solat maghrib, jamu takdim sekali dengan isyak. Sekarang ni nak cari makan. Apa? Tahu gimana lagi? Kita tanya Kak Jupa. Cuba pakai baju elok-elok ni. Makan mana yang? Ya, makan mana? Ini suara lah. Ini nak kereta siapa? Papa baru nak tanya soalan tu. Nak kereta siapa? Kita ada kereta ke? Kereta kat mana? Kereta tu untuk Ni. kereta tu. Nak kereta tu. Apa punya kereta tak ada? Oh, gila. Bagus lah Kak Ti. Neka depan malai.
Bah, pinjam kereta dah. Okey, ambil lah. Okey, abang dah bagi dah. Ha. Buka lah mak tu. Agak pula tu. Saya buka yang. Shisha. Which one ada? Aku takut. Pula ah. Tu tutup yang, buka pulang. Ni kereta dulu lah, kereta saya dulu pakai kereta ni lah dulu. Dulu kereta ni warna ungu tau, warna kelabu ungu gitu. Ha ni Saga BLM. Ni kereta first. Ha kereta first dulu. Papa. Ya dulu, yang dulu tu kan. Ha inilah. Ha kan dah cat warna putih dah. Sekarang ni kita balik naik flight kan, jadi tak ada kenderaan, kita naik kereta ni. Jadi let's go. Nak tekan batin. Kita ibu papa ke? Mana koci? Ya, rindu ke kita ni? Wah, nak koci dulu ni. Nak koci dulu lah, tak ingat. Ya Allah. Agaknya lah. Okey, agak tak ingat lah. Dah 17% ni bateri. Pilih sayang. Alhamdulillah. Adik nak susu ni. Oh, lapar tu ni tak ada. Tak lapar, gelak lah. Nampak lah. Baru nampak. Ada orang kau nak kereta? Aircon tu kat Ada. mana ni? TPC. Lepas tu ni. Ada? Apa aircon ni? Port nombor 0 pun sejuk. Oh, Apa tu? rendernya. Ya Allah yang dulu ni lah kereta kita kan. Dulu. Ya, ni lah kereta kita dulu Aish. Jadi kita kena sedar diri. Dah macam cerita hantu tu ni, dah jumpa kat kedai makan. Let's go. Ya Allah, rindunya dulu. Alhamdulillah, Allah bagi geru. Allah bagi geru daripada naik kereta Saga, naik A50, syukur. Syukur sangat-sangat. Jadi bila naik kereta ni rasa macam nostalgia. Nostalgia. Allah gelak lah. Tak apalah. Jumpa kat kedai dah. Nampak kereta dulu dah. Hello tu. Jom. Afdolnya kita belakang lah. Kita naik Saga. Saga apa kita boleh? Abang ingat touch kita ke? Betul tak? Betul-betul aku ingat tapi. Betul tak? Enu Allah. Allah Rabbi. Aish. Bawa tabung ni, bawa tabung. Bawa tabung. Tabung. Apa tabung? Tengoklah anak aku balik kampung. Memang betul-betul feeling kampung boy. Hebat tak? Hebat. Itu kereta controller ke? Kita mayo. Okey. Kereta controller. Apa? Zuhud anak aku. Tengok. Betul Zuhud main kereta kontrol. Saya macam tahu jalan ni. Memang main macam tu ke kereta kontrol? Tarik. Macam Upin Ipin. Pergi main apa? Ya, soto besar. Abang Aish nak makan apa ni? Makan sotong. Apa ni nak makan apa? Makan sotong. Amboi. Daging nak daging? Lagi tak nak. Sotong je. Kita makan kat Suarin hari ni. Ada daging harimau menangis, perut bakar. Sedap ni ya Allah. Ya Allah, nak aku. Astagfirullahalazim. Makan sotong. 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 Sotong apa? Sotong tu. Tak ada, habis. Nak. Dia suka sotong. Dia suka sotong. Kita makan nasi lah dengan ikan nak. Tak nak. Makan sotong.
Anak perempuan ni, dia sore je boleh layar. Baby chain nak kena warna pink. Tu dah bebas pampers. Tapi still pakai pampers takut dia terkencing. Aish. Tapi kalau time-time apa tu? Time-time apa darurat, dia still lagi nak kencing kat tandas. Tak usah kencing dalam pampers. Ya, okey. Okey, nasi ke? Nasi. Ha? Boleh je. Tengah cakap ni. Alik Aisyah. Nasi putih 4. 4. Lepas tu siakap steam 5 1. Keabu sotong 1. Lepas tu air ni sup air asin. Sup air asin. Okey. Telur dadah sos. Sayur kailan ikan masin. Lepas tu yang ni daging kau tu. Daging Imam Nangis. Daging Imam Nangis tu perut bakar tu. Ayam? Air Tu. Tengok tu. Coba. Buih banyak kan? Apple asam boy. Ais. Ais kosong. Ais kosong habis. Paling sini. Sini lah. Satu kali kita tambah. Sayang lagi. Sayang. Tu. Kalau sup air tu kan, air tu you seketul-seketul ke air kerak banyak? Air kerak. Air cicang. Okey lah. Itu je. Tu je. Okey. Abang Aish cakap muka Aisyah. Apa ada bukti tau? Kau rekod. Saya minta maaf apa? Awak asyik buat Aisyah je. Tadi saya ke bapak kat rumah ni. Memanglah awak dah minta maaf. Lepas tu awak ulang lagi sekali. Lepas dah minta maaf, tak boleh buat dah. Faham? Abang kira. Abang marah ni, abang marah. Api. Janganlah sentuh adik. Terakhir dia. Adik dia molek-molek ni. Serta tengok tu golek tayar. Tayar. Siap je. Sama nak kabar saya. Saya tapang. Ni, banyak kecil. Mana? Kenapa Ulai masuk dan tak masuk? Kalau masuk tu saya nak gila-gila. Kena yang dah sampai. Daging. Dia kat sini. Bawang lagi. Daging. Air. Sedap guys. Sedap ke? Aisyah. Makan je lah. Sedap? Sedap tak? Ibu. Besarnya. Wah. Makan lagi. Ni beratur lauk pula dah. Oh. Kau nak try aku ke? Boleh? Oh, tapi tak datang lagi tidak.
Afi. 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 Jangan macam tu dah. Aisyah nak apa? Nak fish? Tak payah saya. Merah saya. Aisyah, ibu buat. Banyak. Makan dulu. Banyak. Tebul. Dah jemput makan. Cakap jemput makan. Cakap Syah jemput makan. Ya. Betul. Bentar eh. Bentar. Tanya orang. Bapa Aisyah apa dia? Nak buku ni. Nasi goreng Tommy ada. Nasi goreng Tommy dua tak. Nak makan. Nasi goreng daging Tommy ada. Lauk ayam dengan seafood. Tak ada. Ayam. Ada kelamatan kan? Lepas tu nasi kucing goreng masak tu. Goreng masak. Ada. Kelamatan juga. Okey. Dapat je. Alhamdulillah dah habis makan. Semua sekali total 200 riyal. Normal kalau makan dekat Suara Jenda. Kecing. Tapi kan. Bismillah. Tapi kalau nak makan kenapa tak ingat. Gelaknya muka jaga cik. Hari ni dah sampai rumah. Nak tidur. Lepas tu jumpa esok. Bye. Sekarang ni pukul 11 pagi. Tadi dah bangun dah. Semalam duduk transfer file yang video daripada rumah sampai ke Malay sebelum tidur. Lepas tu ada edit sikit. Lepas tu tidur pukul 1. Pukul 4 bangun. Sama edit pula. Semaya. Lepas tu lepas subuh tu matang sangat tidur. Pukul 11 pagi baru bangun balik. Saya tak puan lagi. Allahu Akbar. Hari ni sakit dekut sikit. Tak tahu apa. Sakit dekut. Bukan tak cukup tidur. Pedih dekut. Lapar ni. Mek, lapar. Okey, nenek dia yang tadi ya. Ambil hai, sampai batu mek bodoh ada jalan ala peti atas. Jom. Baru gaya baby, siap dia. Dapur. Nah, dah ke dapur hak wek. Mek dah siap masak tu. Banyak kali dah ya panggil saat ni. Cuma ngatuk dah tak tahan mata. Agun ni punya jadi vlogger yang berjaya. Muka sikit. Ni vlog pertama tau. 2020 ni vlog yang pertama. Sebelum nak vlog tak pernah nak buat. Buat mata aduk sebab tak tekak. Yalah.
Nak rekod lagi, nak kecek lagi. Lepas tu nak cerita lagi, kena banyak kecek. Lepas tu nak edit lagi. Kita ni pendiam. Kitanya introvert. Allahu Rabbi. Ni tengok ni. Anak-anak pun semua dah mandi dah. Aisyah dah mandi kan? Kalau papa mandi awak, papa mandi. Kalau papa mandikan dia, mesti rambut dia tersikat. Kalau rambut tak sikat ni, dia kata mandi dengan ibu lah. Gitu. Allahu Akbar. Kita makan dulu dah. Kita makan dulu. Lepas tu kita tengok hari ni duduk saja-saja kot. Sebab balik memang nak santai. You duduk saja-saja. Makan ni. Yang ambil masuk ni. Nasi goreng. Lepas tu ikan goreng. Buka apa sini? Ikan goreng. Lepas tu telur. Lepas tu teh. Oh sedap. Ni tengok ni. Pak. Ni lah wat kampung. Ni. Nak dapat suasana gini susah. Ni. Ni Aisyah dah siap mandi. Aisyah dah siap mandi. Masih tak sikat rambut. Kalau dia mandi dengan apa-apa, rambut dia mesti terurus. Ni mandi dengan ibu macam ni. Mandi dengan ibu lah. Mandi dengan ibu lah, rambut tak sikat kan. Kalau mandi. Mana Aish? Aish? Letak di tepi ni. Aish? Sini. Ada. Apa ingat hilang tadi. Cepat nak klinik pula. Okeylah. Dah hujan dah. Dah hujan. Kita makan dulu Kita makan dulu. Kita makan banyak sikit. Makanan ibu ni sama-sama sedap. Tak pernah tak sedap. Ni request. Patutnya beli nasi pagi. Tapi nak makan doa. Nasi goreng dengan ikan goreng. Ni ikan rebus goreng. Ikan rebus goreng ni ikan sarding. Tapi ikan rebus goreng. Makan ni sedap ni. Sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Tak buatlah makan lah. Sedap. Nice. Sayur. 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 Makan. Ya ikan. Itulah. Makan dulu lah. Tapi saya pakai sayur. Yo. Ya ni. Banyak. Sedap. Tak tahu bila pula ada nasi gini. Ni buat video ni sebagai kenangan. United dah. Mana buat video okey. Tak apa pun. Nak simpan kenangan. Kalau mungkin kita simpan gambar. Kalau gambar, kita tengok album tu belek gitu je. Lepas tu kita tengok kan. Kalau ada video, contohlah kalau papa dah mati kan. Adik. Papa hilang. Papa dah mati, dah kena tanam. Aisyah dah besar pun dia tengok balik. Aisyah ibu je. Sebab tu papa buat lagu Papa dan Ibu. Tahu? Makan lah. Papa dan Ibu. Aisyah dan Afi. Hari ini seronok kami nggak ingat sampai nanti. Hari biasa jadi kenangan. Ini cerita keluarga kita. Ada? Ini hari kita. Ini makan tak habis. Tak perlu sempurna, cukup kita bersama. Ini hari kita, ketawa tanpa sebab. Tak perlu
Okey. Buat lagi. Alah mengajuk. Betul dah tadi. Apa Aisyah? Lagi sekali. Cepatlah. Okey, main. Nak main kena buat betul-betul. Tak apa. Ambil batu dulu. Okey, masuk dalam kotak. Okey, baru lompat. Satu je. Okey, lompat. Okey. Okey, lagi. Okey, lagi. Tak apa. Okey. Lagi, sikit lagi. Keluar. Yeay! Wow! Aisyah lah. Hai. Okey, betul. Buat je cepat. Masuk. Ni jauh-jauh. Selu masuk dalam kotak ni. Okey, good. Okey. Teng tak kotak kating. Tak kotak kating. Tak. Okey, jap pula. Cepat, ambil batu. Cepatlah. Aisyah pula. Cepat. Last. Oh, benar. Okey, balik. Wow, okey, bagus, lompat. Teng kotak. Okey, sekarang ni pukul 12 pagi, tengah 12 tengah hari dah ni. Nak pergi bawa Afi, dia semua nak bawa pergi klinik. Jom. Pagi ni kita nak pergi ke klinik. Nak bawa klinik ke apa tu? Sama kita pergi Natika. Natika, Afi semua batu-batu pula dah. Tak sihat. Apa rasa bawa kereta ni? Rasa macam ingat dulu bawa kereta ni pergi Kamera Highland. Oi, Kamera Highland tinggi tu. Tak boleh sampai ni. Syukur. Kenapa abang tak guna stand dia? Nampak tangis saya. Step je. Mana ada tak kemai. Tidak. Banyak video. Oh, tu dah sabung. Tengok ni. Kalau nak litah okey. Yang ambil masa 6 second. 1, 2, 3 waktu kering 1, 2, 3 menit. Tekan minyak tak ada ni. Itu dah dulu. Tekan je. Abang ngorak sayang pun guna kereta ni lah ya. Kereta ni dah jadi Uber Grab kan. Membantu cari kewangan income sayang sampai belajar dulu. Proses benda tu tak ada jual tau. Benda tu mengalami. Tadi kalau sampai muda ni nak buat lah. Cuma jangan buat benda-benda yang salah je. Buat kesalahan boleh. Cuma jangan buat salah. Salah jenayah kau jangan. Buat salah banyak boleh buat belajar kan. Nanti umur 30-40 tu dah senil. Kita dah tahu mana nak petik yang mana. Berkata-katanya orang yang tak masuk 30 lagi. Tak gitu. Bagi semangat kau diri sendiri juga. Kita kena cari circle yang macam tu juga. Siapa lagi circle kita daripada dekat isteri lah. Suami isteri tu kena bersama-sama baru boleh grow. Ada faham? Okey, dah sampai klinik. Lepas tu itu Okey, ke klinik dah. lepas tu nanti lagi cari seperti dengan adik tau. Sini dia. Sayang. Nak check baby je ni, nak ambil ubat dedor, nak ubat semua. Apa ni aku tak. Tengok. Ini saya. Baru kali. Nak pergi beli apa tu? Ayam gunting paling murah, lepas tu air dia sedap kat sini. Harga dia murah tak sangat. Makan tu orang pun asyik. Nak keropok. Awak nak ayam cheese tak? Nak keropok. Ayam cheese Ibu beli ayam cheese. Ibu nak keropok.
ayam cheese. Okey. Nak beli 3. Okey. Allahu Akbar. Aisyah nak juga. Macam nak juga. Abang mana beg duit? Allahu Akbar. Kan salah sekarang house. Kita kosi kan? Cukup lah kita kosi yang. Nah, Air. banyak dah yang. Tu daging macam ni. Boleh sikit sudah lah yang. Air ke apa? Tak kena apa minum? Krema. Krema. Afi ni dah besar tau. Berat sangat-sangat. Allah. Tengok. Teruk dia dah. Awak tidur tadi. Beli banyak ni. Beli korek. Bang ambil tu. Remote. Banyak beli. Air tak ni pun tak habis lagi. Beli kau yang? Tunjuk sikit. Ni ayam cheese favourite Aisyah. Lepas tu ni kita Air beli dalam berapa letak situ? dekat anak saudara 4 orang banyak ni. Lepas tu ni beli ke kita orang dan mek abah. Penuh kaki. Dah. Ni mana? Tengok ni. Penuh kaki. Hok ni air, lepas tu dengan air cheese, lepas tu mi celuk pula ada. Baru 2 kedai. Baru kedah. Holder terbaik. Allah. Allah. Loria. Best ke naik kereta ni Ais? Kita tu. Ni kita papa. Kita ibu papa. Ais dulu naik kereta ni lah dulu. Tak ingat ke? Ha. Ni air apa-apa. Panjang dia punya cara. Sedap weh. Murah ni, 3 ya. Okey. Apa Apa ya? lah? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Zahir. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Zahir. Allah selamatkan kamu. Yeay. Tiup. Huh. Yeay. Okey, potong kek. Potong kek cepat. Potong keknya. Potong sekali. Potong Zahir. Hei, suara ibu. Bonda, suara ke Bonda. Surat mana? Potong Zahir. Potong Zahir lagi. Potong kek Zahir. Suara keknya. Suara kek sekali. Wah. Nenek budak suara. Nombor tu. Wah. Okey kakak cepat. Ya. Ini badah pula. Biasa nak mesra di kawan. Sudah habis. Saya bisa kecek yang baunya. Okey. Dah habis. Okey, sekali lagi. Penyel lah lawan ni. Penyel lah. Yoknya. Dah. Ada atuk tak ada? Sena. Dia makan. Jom. Atur lama. Terima kasih. Tak sia-sia. Oh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya molek. Cak saya. Terima kasih semua. Sebut nama. Terima kasih Ayong Weh. Terima kasih Nenek. Terima kasih Bonda. Gitu. Ha, ayang. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin. Esok. So, hang we kat mak dah
Ayah wear suat. Tadi baru lepas sambut birthday Zahir. Lepas tu ada masa tengah hari kejap ni nak review sampel kejap. Nampak? Kat luar masuk. Bila tetamu datang tu malam kan meriah tau. Ni pukul 8.39. Sebenarnya kita pergi kat luar ni daripada lepas maghrib lagi duk shoot video. Lapu ni macam omel tau. Dia waterproof, lepas tu pakai solar. 4 kena je boleh penuh. Lepas tu boleh tahan. Yang ni boleh tahan berapa je? 12 je. Lepas tu yang belakang ni boleh tahan sampai 15 je. Ni kalau korang nak lampu ni saya letak dekat description tu sekali. Okey? Yang ni kalau nak banyak-banyak lagi produk lain, follow Abang Jupa dan Kak Jupa kat TikTok. Oh jatuh. Ni turn on record. Okey dah. Jangan tutup lubang ni. Tu mic. Okey balik. Gitu. Tu kan macam ni. Pergi bilik ni. Pandailah. Apa ni nak tengok? Ni. Bagi nampak je wild sekali. Belakang ni. Duduk tepi ni kau. Gini duduk. Okey. 3, 2, 1. Action. Tahun ni kita nak... Sekejap. 3, 2, 1. Action. Sebabkan tahun ni kita nak raya over sikit, kita beli ni bunga api punya lampu korang. Cantik duk ni korang. Yang ni jangan beli satu. Beli banyak. Kalau boleh sepanjang jalan nak masuk rumah tu, bila malam nampak Lailatul Qadar, beli benda ni. Nampak tak? Yang ni kan, dia tak perlu guna bateri, tak perlu guna charge. Sebab apa dia guna solar. Yang ni korang biar je duduk dekat luar tu 6 ke 4 jam, 4 ke 6 jam. Dia tu penuh. Lepas tu boleh guna sampai 12 jam tau bila malam. Okey, lepas tu dia ada 5 mode. Ni mode yang pertama, mode kedua, 3, 4 dan 5. Memang sangat-sangat meriah tau. Okey, kalau korang nak jangan beli satu, beli banyak terus. Link je pada bagi. Yang ni lampu ni letak je macam ni. Yang bahagian solar ni letak je bersinar matahari esok kan. Biar je macam tu. Yang ni pula kalau korang nak main bunga api kan, yang unlimited punya letak macam ni. Yang ni pakai solar tau. 4 ke 6 jam je bagi kena matahari. Lepas tu dah boleh penuh dah. Boleh tahan sampai 10 jam pun. Memang lama lah. Yang ni tak perlu nak cucuk-cucuk api, tak payah macam ni. Tapi kalau nak simpan tutup macam ni, kaki dia boleh cabut. Boleh cabut. Sekejap. Wow, meriah raya. Raya lah. Cepat raya. Okay. Okay, dah settle shooting video. Spot lampu belakang tu. Nampak meriah ke? Nampak? Okay. Ni. Okay, dah settle. Jom, kita masuk dalam. Kita nak makan je. Lapar, makan ubat. Okay, terima kasih belakang. Salam dulu. Terima kasih kerana membantu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ni Fai. Okay, bye. Hari ni 7 hari bulan 1 pukul apa ni? 9.18 pagi. Nak cari sarapan pagi. Nak main geng. Rasa vlog ni dah tak sambung dah sampai balik rumah sana. Kita outro Okay, bye bye. Jumpa lagi dekat next vlog. Okay. Assalamualaikum. Bye bye. Tutup kamera Syah. Belakang. Pegang ni. Saya rakam. Boleh? Boleh ke? Bagus rekod cerita. Bagus. Tengok tak? Saya rekod apa tu? Singlah kami rekod depan. Rekod bukan sendiri. Bila saya dekat-dekat alam. Hari ni lah duduk Kelantan, kita tengok view dekat atas. Jom. Angin kuat sangat. Kita return to home. Kita return to home dulu sebab angin kuat sangat. Ni. Angin kuat sangat apa ni. Jom mari dah. Nampak tak? Dah turun dah. Dah turun dah. Okey. Angin kuat sangat ah.
Kuat angin. Ya. Dah. Ni vlog terakhir. Bye bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.